Jawapannya tidak boleh. Tuntutan pelepasan anak boleh dituntut sama ada bapa atau ibu sahaja. Tapi kalau anak ada 2 orang, ibu bapa boleh kongsi tuntutan pelepasan anak seorang satu. Bagi anak yang menyambung belajar di peringkat sijil, pra-universiti dan matrikulasi, pelepasan cukai yang boleh dituntut hanyalah RM2,000 sahaja. Tak boleh, hanya penghantaran anak ke taska dan tadika yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Jabatan Pendidikan Negeri sahaja yang boleh tuntut pelepasan cukai RM3,000. Ya, semua pelepasan cukai yang melibatkan OKU perlu ada kad OKU untuk dituntut. Permohonan kad OKU boleh dibuat di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, zakat adalah rebat cukai. Boleh ditolak semua dengan cukai kena bayar. Walau bagaimanapun, sekiranya bayaran zakat melebihi cukai kena bayar, tiada bayaran balik zakat akan dibuat oleh pusat zakat. Sekiranya anda ada masalah percukaian, marilah lantik Abah Cukai.